Random mah. Apa? Random mah. Jangan ni. Sekejap. Saya awet elok-elok ni tak tahu. Ya. Hai. Semen, laju cakap, slow je cakap tu. Leh. Ya. Tak ada wek je jadi sikit Pandai. Oh ni okey. Allah masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Subhanallah. Ya Hanana, 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 17 Januari. Tak payah kot bang, saya nyanyi. Ya Hanana, 17 Januari. Asal lambat tidur? Melayu weh. Tak ada Melayu? kelas. Melayu. Ya, ingatkan Mina Arab tadi. Melayu. Aku select jugalah. Jam. Saya ingatkan ni, student Rembau. Patutlah pernah tengok. Ai, pernah tengok pula. Yelah, budak Baik. kamu takib. Pak dia bagi tahu, Kim 90. Weh, ini awak kat mana ni? Tempat belajar Rumah sewa lah. Oh, bukan dah itu jadi tak ada design kelas tak? tu besok? Tak ada. Cuti SEM dah 3 bulan. Kan? Belum lagi. Minggu depan baru cuti SEM. Minggu depan kan? 3 bulan kan? Cuti SEM kan? Kalah lecturer Siti Ong ni mana dia dapat tahu kan semua info Kau tenang kan? Ke dia dah Budak mesej Rembau. 17 dia dah mesej si 18 Januari 15 Januari apa pula? Dia kan 17 Januari, apa mesej 18? Oh. Ni yang berkucai ni. Dia suruh invite ni. Oh, Abang Kucai, terbaik. 17 Januari. Ya. Awak kenal ke Abang Kucai? Tak kenal. Invite apa? Invite Kucai lah. Kucai lah. Kucai invite tadi kita live kan tadi. Dia sebut tak beli tu beli ni. Tak perlu sebut pun. Dia pecat S3 nak pintu. Hai, semen ni kenapa gelak-gelak ni? Awak dah ada boyfriend dah? Nama awak apa selain 17 Januari ni? Nama betul? Oh, tak nak bagi tahu kan? Rahsia-rahsia Hai. Ya Hanana, ya Hanana. Siapa yang Arab? Bapak awak Pakistan ke apa? Pakistan. Oh, ayah. Dua-dua. Oh, Dia dua Pakistan. Lepas tu dia pun sekarang tengah study business. Wan. Kau business. Ada business lah, banking lah. Yelah, banking online. Oh, lah. online banking. Patut ajak Noah tadi. Oh, kebetulan online banking si Celeh rosak. Kau bukan kena block ke online banking kau? Bila? Yang kemarin tu. Kena? Boleh betul-betul kan online banking dah? Wan. Patutnya ni dia ajar si Noah History. Buat online banking. Noah History? Noah History. Buat online banking. Lah si Noah tu tak ada member tu you. Awak boleh tolong ajar ke tak? Kat si Noah. Saya tengah study lagi bang. Oh, tengah study. Semoga awak dimurahkan rezeki tau. Bank Wan. tak kena kita Apa? bang. 2 kali tengok macam muka kau lah. Habis mesti cerah. Panjang sangat ke hidung saya ni? Sekarang dah sen ke berapa dah awak? Dah SEM 4. Sen pertama itu berapa pointer okey? Okay. Dah tanya pointer ni kau. Asal. Sebab dia nak masuk askar bang. Nak ambil tanda kantin ke apa? Yelah mana tahu dia nak masuk askar. Mana ada. Kena laughing gas ke apa 17 Januari? Daripada tadi gelak Kena laughing gas siapa sebelah awak? Tengok jap. Tak boleh, tak pakai tudung. Oh, dia tak pakai tudung Okey. 17 Januari awak jaga diri ni malam ni. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan Jaga diri jaga solat, jaga aurat okey? Okey, awak tunggu sendiri okey? Alright, bye. Assalamualaikum. Bye, Assalamualaikum. Okey, turun. Okey. Pandai kan? Bagus. Daripada tulis sendiri. Tak, aku ingat kan Arab. Aku invite je lah. Kurang Arab Salah pula Rembau pula orang Mutakim. Ni budak ni. Budak Uliam. Jap. I say man Uliam. Oliver.
Budak tadi MyFi tu. Weh, Oliver buka kejap ni kamera. Celan nak tengok jap kat dia. Bagi kat Zeti Weh, Oliver. Bola dah habis dah cakap Oliver. Oliver. Labut lah si Oliver ni pun. Main bola kau. Kalau gaya macam tu dia takkan turun tu. Gentle. Kalau gaya macam tu dia takkan turun. Macam mana nak gerak-gerak ni? Tak, bukan, aku tengah borak sikit-sikit Wan. Macam ni Wan, kalau kau macam dah bosan, kau boleh call aku Wan. Kita call K. Call K. Mana sini? Mana si Celan ni? Weh, sebab ADK on duit rumah kau. Weh, aku lambung Wan, aku lambung Abang, kakak saya lambung. Masa saya suspend. Lambung. Masa abang saya suspend ni? Siapa? Siapa suspend? Ni, apa ni? Sabar jap bang. Sabar jap bang Saya cari yang untuk abang ni. Budak nilai. Nak gambar saya Siti on PM. Tak ada. Ya ni. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum Korel. What's going on? Where are you right now Korel? I'm in the States. Where you at? Nilai. Bila nak datang nilai? Nilai 3 beli kapet. Sion King. Where you at? I'm at the school now. Apa You benda in school? No, you not. Yeah, I'm at the school now. See? Wait. Scholarship. Where is she? Oh. Where are you now Korel? Me? I'm in Alaska. 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 It's very cool. How come you can stay Alaska? Huh? It's very cool, Alaska. Not that cold now. It's not that cold. Madagascar. It's semi cold in Alaska. It's not that cold. Madagascar. Yeah, Madagascar. Oh, Madagascar. Madagascar. Gila. Yeah. Oh, not Alaska. Okay, sabar jap bang. Say Julie, no, leave me alone. Where you at? Brunei. I'm doing in India. Oh, you in India? Yes, I'm in India right now. Oh, snap. What time is it for you? India right now. What time Ni is it Roja. for you? Ni Korel. Assalamualaikum Roja. Waalaikumsalam. Ni Korel cari kamu. Kenapa ini? Aminah. What is he saying? Huh? Aminah. Korel cari. Aminah. Tu Korel tengah cari dia. Center. Jalan. Abang pernah jumpa budak-budak ni tak? Taman Rimbun. Budak-budak Taman Rimbun. Ni. Budak-budak Taman Rimbun. Dia ni elok abang agak. Tak budak-budak Taman Rimbun. Ya Tapi okey kan, dia naik. Lepas tu kita tak ngam, kita bagi pair dia 2, lepas tu kita gerak. Yes. Kita jangan tinggalkan dia orang. Tinggal 2, bagi dia orang kena-kenal. Suka kau pada jal orang juling? Kenapa bang? Alah, gambar pun gambar fake account. Sibuk pula. Di fake account ni bang agak. Report ramai-ramai apa tahu? Akaun tu. Dah hilang. Ya tu biasa bang. Jealous. Tentang hangus. Sekejap, aku ada seorang ni. Siapa? Ya. Dah bang. Ni bang. Budak. Ni Astro. Budak Astro awan ni. Astro Beauty. Betul. Kalau Astro Beauty mana? Nama Ajak Astro. lah. Ya, aku tengah tunggu kat ni. Dia nak kereta Vantage ni. Motor. Motor Vantage. Sekejap, saya paksa dia sekejap. Asal lah dia segang-segang abang kot. Itu lah, Astro Beauty kan? Ni memang Astro ni. Aduh, dia tak angkat. Dia dikliun. Dia dikelun. Yang ni pun macam okey tak nampak macam ni? Ya, saya lagi seorang ni. Yang berserak ni. Ni budak ni. Terima kasih Man. Mandas Parado. Follow abang Zara Stoy ni nak buat affiliate.
Sekejap Borak ni lah, Alam. Wan tak ada Wan. Mana? Kat mana? Aku kat kedai. Kat Kedai mana? kedai. Dari mana siut? Buka Rumah. pasal pagi. Bos aku. Waalaikumsalam. Aku kat rumah bos aku. Kau kat mana tu? Aku kat rumah aku. Apa benda ni? Rumah bos aku. Bos? Rumah bos kau? Bos aku. Sejak bila dia kerja abang kakak ni? Datang kat Kawasan. atas kerja dah? Tak interview tak apa, tiba-tiba kerja? Duk lah. Ha. Duk, ni kan kedai tempat review I lah ni. Rumah. Oh, kau dengan tempat kerja kau lah? Tempat review I. Okey, kau kerja dulu. Oh, Macam kau tu. kat rumah Nuha lah. Okey. Kalau habis lah. Okey, kau kerja dulu. Kau kerja dulu. Kau kerja Kau dulu. kerja. Bergerak dulu. Benda tu bergerak. dah habis. Ya, kau kerja dulu. Kau kerja dulu. Kerja dah Bagi. habis. Ya, kau lag. Kerja dah habis. Kau lag! Kau lag! Panggil Datuk Vida jap. Sekarang okey. Panggil Datuk Vida jap. Aku nak bawa. Sekarang okey. Tak, kau panggil Datuk Vida jap. Wan. Aku dah habis lag. Wan, kita bawa dengan Datuk Vida. Kau panggil Datuk Vida jap. Datuk Vida. Ha. Say hi. Kak mana? Assalamualaikum, Kak. Sihat, Kak? Dia kau Datuk Vida. Kau Datuk Vida kan? Kan? Kau ya. Sihat ke, Kak? Ni lah ya Allah. Akak dah makan ke, Kak? Aku nampak dah makan tapi tak makan orang je lagi. Oh, akak makan apa? Selalu makan. Akak human centipede ke apa? Kak, awak tak kerja Kelantan kak? Kak, awak tak kerja Kelantan? Aku bukan orang Kelantan lah. Oh, bukan? Aslam 4552. Orang white kan? Betul tak? Ya, Share sikit. Abang kakak, Tahu. human centipede ke human cannibal ni? bukan. Cannibal kadang. Kau delay, Dul. Asal lah? Sorry lah, line tak pernah bagus. Aku kena datang. Oh, dia ke? Ni kau kat rumah mana, El? Rumah bos kau, Rumah kakak. Makakak le. Oh, mak kakak. Kak, macam mana meniaga okey ni? Alhamdulillah. 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 Semoga rezeki kakak tidak putus seperti air zam-zam tau. Tak tidur ke? Memang selalu habis pukul apa live? Pukul 9 pagi. Wow. Tidur pukul apa? Tidur pukul 11 selepas buat apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul 10 lepas makan nasi lemak dengan isteri semua. Baru tidur. Bangun? Bangun pukul 11.30. Wow, of course. Hebat. 11.30. Tidur sejam setengah juga. Alah, biasa kak. Bagus ini. Wan. Akak tidur kau apa? Wan. Akak pun macam kupu-kupu malam juga sekarang ni tak tidur lagi. Oh, akak bangun kau apa selalu? Akak Ya, bangun bang. subuh. Panggil Datin. Kakak lah. Kakak baik kakak. Wan. Minta maaf Datin. Dia mesti kena. Datin, saya minta maaf Datin. Tu kenapa tutup muka? Dia tak boleh, dia bawa habis misi rumput sama orang. Takut air. Takut air ke? Bukan, dia bawa lepas misi rumput sama orang. Datin, Datuk saya pun dah tidur kak? Ha? Datuk saya pun dah tidur? Datin, saya minta maaf Datin Oh, kakak lah. Datin, Datin. kalau tak keberatan, pinjam 100 Datin boleh tak? Jap. Nak beli nasi lemak besok. Tadi tu dia pinjam satu dengan Oh, I. dah pinjam dah ke? Oh. Sudah bayar balik tak? Belum lagi. Dia baru pinjam semalam. Mau pinjam semalam, memang kata nak bayar esok. Kalau dapat duit 100 Datin punya hari ni, saya bayar duit dulu. Duit Datin nanti saya pinjam Kakak. sekiong. Kakak lah. Wan, bagi kakak. Datin, Kakak. janganlah macam ni. Datin, Memang sengaja. Datin, saya segan lah bawa dengan Datin. Kakak lah. Cakap lah kan. Kita nak dengar cakap. Oh, saya kakak, okey? Okey, Kak. Mungkin Datin humble kan? Ya. This is Datin Furi. Datin Puri kenapa pula? Datin makan duri. Durian. Durian. Sedap tau. Durian tau. Oh, Datin makan durian
Kakak makan durian. Oh, kakak makan durian. Kakak makan durian. Okey. Dia mesti tak dah dengar cakap kan? Dia melawan. Datin! Dekat Selangor Datin dekat Selangor tu. Kat luar. Rumah Datin kat mana? Di Selangor KL. Okey. Datin! Sikit muka tu nak Tengok. tengok. Wanduk Cik Pas. Datin Furiana! Ada apa yang perlu ditengok kat Datin? Saya ni mesti ada Datin. Aduh. Kakak nampak muda sikit. Kan sedap sikit daripada kakak. Okeylah panggil kakak. Kakak selalu tidur kau apa kakak? Kakak selalu tidur awal. Tak adalah aku dua. Bangun? Bangun subuh lah. Solat dulu. Lepas tu tak tidur dah Lepas pada tu? Lepas subuh tidur balik kejap. Sikit je. Hari ni masak lauk apa kak? Macam mana tahu masak hari ni? Saya tengok muka akak ni seorang yang kata dia selalu masak untuk suami. Lepas tu pentingkan suami dahulu. Kan? Masak lemak ciliak, biasa masak lemak. Lepas Apa ni? dah masak Sambal suami, akak akan jaga Ayam goreng. anak-anak. Nasi. Bila akak dah jaga anak-anak, akak akan bagi tahu bibi-bibi suruh buat susu, kemas kain semua. Betul tak? Tahu lah. Macam mana tahu? Pinjam 100 tak boleh? Pinjam 100. Tak bayang. Tak dapat Nak bayar bila? dalam besok Dia tu pinjam online pula. Nanti saya pinjam si Tiong ni. Tiong ni besok dia dapat job potong rumput sama orang. Alah, aku dekat lah dengan Hafiz Datin. Oh, kau dekat? Kakak Tiong. Tiang. Mesti kenal ni. Cuma buka. Datin. Jangan low profile hamba sangat Datin. Apa dia tu? Jangan hamba sangat Datin. Masa kita pergi dekat kuning-kuning tu, kita kat Selangor sekali Datin. Datin Furiana! Kuning tu apa? Kejap. Kuning takkan tak tahu? Waktu gigi Datin kuning Bukanlah tak ada. Tak ada, saya minta maaf Datin. Datin, boleh tak? Kak, boleh saya nak tahu tak? Maksudnya pernah tak? Kami hitam pandai. Nak Kami tanya hitam. pengalaman kakak, pernah tak main kutu tak bayar? Tak ada. Akak tak erti main kutu. Oh, tak kita main kutu. Kenapa nak ajar main kutu ke? Bukan, nak pinjam 100. Boleh tak? Lepas tu nak main kutu. Main kutu. Traffic light kuning. Ada video tu. Tak Itu ada. ada. Oh. Tak ada dah. Dia kata dekat. Mesti kenal ni. Memang kenal. Nah, Sebab setiap Hafiz Datin dekat dengan saya. Tak tahu. Setiap hujung minggu, si Tiong ni akan datang potong rumput depan rumah Datin. Datin tak perasan. Last masa tu kita buat ni dekat yang masa Datin buat dengan Hana Delisha tu, tak silap. Last jumpa. Ada Lisha. Hana Delisha ada jebat time tu. Ada hebat dah ha. Dia tak ada. Saya dekat situ. Kita buat apa Biarlah yang lepas yang lama dah. Yelah yang lepas tu apa? Tak, masa tengah buat marketing tu, saya ada kat situ. Waktu marketing Sebab saya tengah sampah-sampah kat depan tu. Pasti. Bohong. tak pasti. Jangan kongsi. Tiong pi. Dah kongsi. Jangan pasti. Kita buat yang pergi charity tu adalah CSR tu. Ada? Dekat rumah anak yatim tu. Kejap. Okey, kejap. Okey, Datin dah dapat. Okey, lepas tu macam mana? Lepas tu Dia nak pinjam 100 dia juga. Dia nak Macam pinjam. mana? Dapat pinjam 100? Tak, kau minta dengan Dapat Tiong. juga Datin. 100 jangan lupa. 100. Satu lagi. Alhamdulillah. Cukup Wan, minta lah 10. I say man. RM10 ke? Ke Tak, sporting? Tak adalah Datin saya gurau je. Kakak. Dia Siap. punya tu macam semalam dia panggil saya Tak. Mel. Akak selalu lauk kegemaran suami apa kak? Maksudnya dia memang nak air tangan akak dengan anak-anak. Apa benda? Celuk tangan, rasa. I say man. Teluk tangan rasa. Human cannibal ke apa ni? Hai. Datuk tak tidur lagi ke masa ni? Atin? Sakit apa dia? Datuk tak tidur lagi ke masa ni? Tadi kita dah karaoke. Kita kardium karaoke lah. Datuk Oh, suka lepas karaoke. karaoke. Oh, nyanyi sikit Datin tengok boleh?
Ni, dengar ni. Dia makan dia dengan Tiong ni. Dengar L. Nak dengar L nyanyi sikit. L memanggil namamu. Dah dapat review. Okay. Jangan nyanyi. Sekejap. Okay. Astagfirullahaladzim. Nyanyi nanti. Jangan bagi L dia. nyanyi. L nyanyi L. Ella nyanyi. Esok. Aku dah nyanyi banyak dah hari ni. Oh, kau dah nyanyi banyak. Aku dah beli karaoke lagi. Oh, dia nyanyi kat karaoke tadi. Banyak tengok esok. Tapi kau dah makan belum? El. Dah. Dah makan dah tadi. Makan apa ni? Akak masak tadi. Akak masak apa? Pergi dapur je dah, El. Nak tengok barang-barang kat dapur dia. Kat PTS ada apa? Alah, kau pergi je slow-slow. Aku ada. Kau pergilah kejap. Aku ada lagi lah. El. Okay, see you. Bye, El. Takut sangat si El kan? Dia cakap hai ke? Bini tu pun ada, bekas bini tu ada pun. Ada ninja. Bekas Ninja. ninja turtle. Ninja turtle mana pula kak? Dia Hakim Mustafa. potong rumput. Bukan Christopher oi. Bukan. Aku nampak macam X5 tapi bukan. Apa ni artis topa tiba-tiba ni? Dia kata muka aku macam X5 ni yang ni. Tiong. Yang mana? Dia misi rumput. Mesin rumput. Oh, patut lah. Weh, mana-mana aku buat mesin rumput weh. Ada dia chat part time. Kau cover area Putra Perdana sebab belakang tu banyak semak Dia tak cover Putra Perdana, dia cover Oh, tak Bangi cover. dengan dengan Kajang. Okay, sorry dah. Betul Hal. Bukan ni yang jaga PK tu ke? Bukan dia. Raja main Mana fikir. ada lah Datin, mana ada. Tin. Kakak. Dia kacau. Nak dia jumpa PTS jap. Pergi PTS jap. Nak tengok ada apa dalam PTS jap. Jom kita balik. Dalam peti air kata. Terima kasih kak. Tengok jap kat freezer dia ada apa. Tolong jap. Kat Okay, freezer cakap dia ada bye. apa. Cakap bye kat akak cantik. Kak, bye kakak cantik. Bye. Kak, tengok PTS jap boleh? Bye sayang. Kak, bye kak. 100 jangan lupa. 100 apa rupiah ke? I say man. Okay kak, jaga diri kak. Jaga solat, jaga aurat. Semoga dimurahkan rezeki mudahkan segala urusan akhirat. Semoga rezeki akak tidak putus seperti air zam-zam. Alidiu. Amin. Bagi salam kat Datuk Sepo tau. Yeah. Bye kak. I miss you. Bye. Miss you too. I miss you more. Okay, jaga diri kak. Dan rindu macam mana kenal. Dah tu kan, banyak kali jaga diri dekat rumah je kan. Ini dengan si Tiong. Alah, abang kakak ni. Of course, dah ada nombor dah. Senang ni kita boleh call kalau rindu. Maksudnya, bukan suka pada akak tu. Nanti kasih awak. Kat depan tu. Takkanlah saya suka kakak tu, 100 bagi pinjam. Jauh. Kejap. Okay bang, thank you bang. Kejap kita. Nampak tunggu aku masuk kereta kan. El. Tengok lah masuk kereta Sat. Weh, tak boleh masuk KTL, nanti kena burn. Hai, bentuk kau. Oh, burn tu saya. Ni ada sana Sat. Iya minti bang. Nanti Sat aku buat live line untuk korang. Okey, jaga diri, elok. Gerak. Okey, hati-hati. Hati-hati, El. Aku memanggil namamu, dah dapat review. Okey. Korang. Amin. Turunlah si Noah jumpa aku. Dia tak nak jumpa aku esok. Asal dia tak nak jumpa kau esok? Pergi je lah gegar rumah dia. Dia kata aku kena pergi rumah dia semalam. Pergi lah gegar mak dia. Dia mesti datangnya. No, esok aku balik. Kau balik ke flight kau apa? Pukul 6. Dah mata kau pergi lah rumah dia. Dia tengah hari Rumah tak dia, tidur. kau nak nangis ni. No, kerja. Sebab dia kata aku insyaAllah je. Macam tak nak. Yelah, mungkin ada lah tu. Kau buat dia, kau ada buat dia terasa ke? Dok. Okay, aku galau-galau. Bye korang. Okey, elok. Bye. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. I see, man. Man. Datin tu dia. Apa tu bang kak? Ni. On the Aura White. Arawai tu apa? Aura White. Produk Aura White. Tiene soluciones, está ahí. Arango, Mastrello, Sarah. Hola. Sarah, where are you, Arango? Arango, minum air anggur. Man, sub piu ni man. Itulah pasal ni. Man. Arango. Dame Minum abajo. tak? Sekejap, kita bagi dia apa ya? Ben, man. Okay, kita ajak dia. Sekejap, aku tarik seorang. Tak, cari lagi. Arango, how are you?
Tu. Abang Tiong. Ger Abang Tiong. Ger Abang Tiong. Ger Abang Tiong. Tiong, gerak bro. Pasal kau tinggal aku seorang. Tak ada, saya gerak lah. Dia tak faham bahasa kita. Ni bang. Ni budak-budak ni Seremban Selatan. Dia okey juga ni, budak Seremban Selatan ni. Ya. Ni budak Seremban ni, budak Seremban Selatan ni. Hai, tak angkat pula. Budak Seremban Selatan kan? Okey juga bang, dia naik dinamik. Dia dulu beli keris, waktu dia jual, dia beli dinamik. Aku ada kembar. Kau biasa jumpa kembar kan? Kembar siapa? Alamak, tak angkat kembar ni. Abang macam telefon Allah, tak angkat. Apa ni? Kau ni mesti suka punya kan? Mana? Mana? Kalau dia angkat memang dia payah sikit nak angkat. Dia masih relax sikit. No. Hey, no, you sent to me. Oh, no. Habibi. Habibi. Habibi ya Maulana. Acabul ginding. Apangkan sepana. Habibi. Habibi. Habibi yang Maulana. Cabut gigi. Ai pakai sepana. Ai si kirim. Ai si kirim. Sekejap Wan, aku ping ni dulu Wan. Kau layan sekejap Wan. Okay. Aku tanya jantan sekejap. Ai si kirim. Ai si kirim. Ai mo. Alamak, dia kau. Tak apalah, bagus ada caw. Kau nak pengen ni dia seorang. Tak, ni bang. Sekejap, susah. Aisyah kirim. Dia di-clean pula. Aisyah kirim. Ni budak apa ni? Aduh, budak mana ni? Budak Padi Buntak ni. Ya, budak Padi Buntak, jap. Minta dia masuk. Budak Padi Buntak. Ni budak Padi Buntak. Oh my god. This Oh my god. Weh, malas. What the hell you want, clown? Weh, malas. Baba. Blame shame. Warning, doom. Bangs down. Berdaya rambut merah. Pai ni. Benda fly ke apa ni? Budak raying ke apa ni? Juling. Juling hitam. Ambil pagang ke apa kau ni? Uish. Clown. Abang ajak. Hai sis. Apa yang ditunjuk jari tu apa bang kakak? Kena depan muka kan? Yelah, kau tinggal di ludah lagi aku. Oh, abang kena ludah? Ya. Aduh, yai. Sabar jap, Ais. Ini macam member lama saya. Jap, Sohail ni. Ganas. Kena saya. Maliki tak maliki. Kena ludah terus saya. Dia kalau duduk bangi memang saya. Dia selain duduk jauh abang kakak. Dia duduk bangi memang kena dah. Kalau surat RO dah keluar reverse osmosis, memang siap dia. Mak tak naik. Lu kan busy tengok bola apa? Ni Aloni ni. Biasa kawan biasa tu sama. Masuk terus belanja ni apa ni? China. What? Where are you in China? I'm in America. America, wish you very of course. Oh, nice name you China. China, have you eat? What? Do you eat China? No, I don't eat. Why? Cause I gotta stay snatched. What is that? Mangosteen? A mango skin? Yes, why you see me mangosteen? I don't want mangosteen. What about mango skin? What is this? This is crocodile hunter. Jungle Uju. Jungle Okay, Uju. but y'all have a good day, okay? Have a nice day, you too. Bye. Bye-bye, China. Saudara!
Ini apa ni? Kap. Ada banyak adik. Mandi bila-bila. Kalian dah akan lagi. Kap, mandi bila kali dah. Hey, senandung malam ke apa tadi? Woi, kau tahu aku jumpa siapa tadi? Senandung malam syaitan. Dia marah aku dul. Mani lebih lebih. Nari dikerutu lebih. Nak aku tumbal lagi. Aku nak ajak kau gerak. Kau pergi tunggu dia. Aku nak jadi pair dua orang kau. Ni lah, dah aku terkejut tengok-tengok apa benda yang gelap ni? Senandung malam ke apa? Orang kita kan. Macam aku kan tu dia Pak Tiam, tu dia Mak Tiam. Tak orang kita kan. Ni orang kita Silik kan. ke apa? Ini orang kita kan. Orang kita ni Orang mesti kita. kat ni. Mana orang duk panggil-panggil kenapa? Mengajuk kenapa pula? Kan, duk cerita pasal Ray. Alah, kita pun nak dengar. Tak, yang dengar bukan tahu. Kenapa cakap tak tahu? Alah, si Sado ni. Wah, keluar apa RPM 13,000 kalah aku. Apanya si Sado? Engkau tahu kau kat sana pun aku yang video call engkau. Bagi semangat. Lah, tu keluar 13,000 RPM. Padahal 45 tu 3,000 RPM. Datin bagi topi. Datin mana bagi topi ni? Datin apa nama dia? Tin, bagi lagi sekali boleh Datin? Minta lagi. Tin, bagi lagi sekali boleh Datin? Boleh jangan cau leh. Tengah mencari ni, cari bubu ni. Elok-elok dah lewat sikit. Mana Datin? Oh, ni nama dia Frianas. Wait, nama dia Frianas Amir ni Tiong. Nama dia Frianas Amir Siapa? Datin tu. Datin tu Allah apa nama dia? Oh, lelaki dia Datin Saipul. Oh, Datin aura white. Datin, boleh tak putihkan kulit saya? Dia TikTok nama apa dah aku tak ingat apa dia. Datin, boleh tak putihkan kulit saya? Tengok putih tak putih kulit saya nak tengok. Aura white tak aura white? Ni. Puri. Kalau Datin tengok muka saya hitam je ni. Ni. Bontot saya lagi hitam. TikTok ni nama Datin Macam Puri Azmi. bontot kuali. Bontot orang ni macam carbon. Carbon fiber punya. Bontot kuali nak bagi putih sekali. Kalau produk Cik Furian Nazmi boleh ni putih kan? Apa salahnya? Alhamdulillah. Jangan main-main Datin. Benda ni kita jangan buat main Datin. Mana ya? Allah, siapa dia pula ni? Ani. What? Ani, why I every time call you, you don't not answer? You kata you keluar pergi dinner. You kata you keluar dengan kawan you. Yani when I say no one street. Siapa yang ajak fikir ni? Ani, why I call you, you not answer? You Who is kata Juling? you keluar Who is Juling? pergi Juling. dinner. Juling. You kata you keluar You dengan kawan gatal you. ke सांप Ani. गटर की बदबू Ani. केले का छिलका Celik pula. Celika. या यू केले का सड़ा हुआ छिलका Semen. Saya kena. Apa Come your cerita? head. अनोन को बुलाओ Bang Kakak absen saya kena ni. Semen. Aku kena dulu eh. Orang kena sebab apa? Mana aku tahu aku cakap. I call you new no answer. Sebab apa? Aduh. Tak tahu. Nasib baik tak kena. Ya Allah, Alhamdulillah. Nasib baik tak kena abang kakak. Kau dah cuci? Kau dah cuci belum kan? Tak cuci lagi. Cuci dulu. Alhamdulillah tak ada kena apa-apa. Tak kena apa-apa. Sampai kena. Sekejap lagi kalau boleh kena kan ni kan? Tak kena lu. Tak kena kan? Kalau celik tak kena, cakap tak kena kot.
Betul ke Datin boleh Datin boleh tak kulit putihkan kulit saya? Ni betul-betul putih Wan. Hai Lemoni. Hai. Hi. Where you from Moni? I'm from USA. I'm from Baltimore. Where y'all from? Oh, really? I was from Malaysia, PMX. Anwar Ibrahim. Do you know Malaysia? Yeah, heard of it. That's what's up. You have been here? I've never been there, no. So how USA now? You are watching the football? No, I don't really watch sports like that. I wish I was. Like, you have a lot of people coming over here telling me to say stuff, and Yeah, because USA now is the World Cup now. So everyone, if you say about the USA, of course we are talking about the football. Yeah. okay, cool. Tia, Yeah, yeah, okay, period. Tia Monica. Yeah, so what are y'all doing? Chilling or battling, or Tia Monica. should I go? I don't know what to do. No, it's okay. She like to dancing. I probably don't have enough smoke to battle you guys. But it's Y'all okay. got a lot of people, yeah. Yeah, a lot of people. Kak So, aku naik warning apa? boss, can I ask you something? Kak aku naik warning. Kak aku yang warning. Yeah, I think I maybe should go. I don't know what to do. Akulah kena warning. Celah. Setelah ni. Ubat adik tu dia kena 5 hari kena tunggu. 5 hari. Siapa pula ni Wan? Bila pula aku invite? Si Tiong ni invite. Kari mana pula ni Wan? Kari. Yeah. Kari daging or kari Maggi kari? I want to know, let you know, want to ban you. And I want nobody ban you. Tete menari sendo, and I rasa sendo. Nobody ban you. I'm nobody ban you. And then now say sero na kalau dah mesin ni saya gerak abang kakak saya dah sekabut kakak tahu kan saya benci gelak mesin tu. Lain kau pun tahu kan adik kau yang hitam ni tak suka benda-benda macam tu. Yalah. Orang nak sembang tiba-tiba invite perempuan. Biar dia aku invite. Titiong lah. Kan kita cakap adik Ais tu dia kena 5 hari nak turun ubat tu. Aku dah tahu dah. Lepas tu ni kena extend lah lagi seminggu ataupun 2 minggu. 5 hari. 5 hari. Sebab ubat tu tak jalan lah. Ubat tu kan teruk adik tu sekarang. So dapat ni apa ni? Ya Allah, maksudnya Allah Sayyidina Muhammad. Berapa dapat tadi bantuan tadi? Jauh suara speaker. 5 minit 12,000. Alhamdulillah boleh lah tu. Apa buat tadi? Buat boleh lah tu. Yalah. Buat. Bagi dia boleh duduk sana macam apa? Dia punya apa ni orang kata apa? Ni buat tanggung dia punya lah. Tanggung hari-hari ke depan dia. Datin tak ada abang kakak. Makan kat Cina sehari 200 dia bagi tahu. Sehari 200 mahal sana. Tu sebab nak cari makanan halal payah. Datin tak nak naik lah. Datin mana saya nak tahu Datin tu kat mana? Datin dia suruh invite. Mana boleh? Tak boleh tak angkat ni dia boleh tadi. Okey, dah. Okey, tak. Apa yang tanya NGO tu bukan. Apa? Dah ada orang tanya awak tak ada NGO kat sana. Lah lagu pula dah. Silap apa benda? Yang ni ada komen tak ada NGO. Ada NGO. Bukan saya yang nak minta. Okey, tadi ada orang komen bang. Buka RQ bang, kami nak masuk. Yang tak masuk itu ni orang tolong je. Padahal owner tak minta pun. Owner cuma bagi tahu adik dia anak dia punya ni je apa? Orang kata perjalanan tu macam mana. NGO ada, bukan tak ada NGO. Adalah bang kakak NGO. Ada Tiong. Tiong ni Aku tak ada invite apa pun. Aku nak sembang.
Ciwan. T. Mana sumpah mana ada aku? Bila pula aku? Wallahi. Galak lah. Aku kau bini yang ikut. Kau suruh Tiong cakap sumpah. Tak ada orang ni lah. Memang dia yang ni. Sebab dia invite dia tunjuk tu weh. Tahu galak no. Tiong galak no. Kita ada senjata. Aduh, tengok le. Kita ada senjata dia le. Abot dah le. Ampun dah leh. Sebut lah le. Okey, lepas tu pasal NGO. Tak ada apa pun. Apa abang kakak yang sini je yang minta RQ tu kita pun tolong lah. Yang mana nak? Lepas tu dalam 5 minit je dapat 12,000. Kita dah cakap dah. Paling sikit pun RM1 pun dah okey lah. Kita cakap dah. Masa tu ada 20,000. 20,000 kali dengan RM1 pun dah banyak dah. Alhamdulillah boleh lah tu. Lepas tu ada yang siapa tak tahu boleh buat scam masuk nama akaun lain. Ada juga? Ada tadi ambil kesempatan. Siap nama sama siap tu ni. Gila betul Tak boleh macam tu abang kakak. Kita nak menolong orang ni kadang-kadang dia kena tengok gak. Lepas tu kena selidik. Perlu kena tengok latar belakang lagi. Payah abang kakak. Ada scammer tukar nombor akaun, nombor Lepas tu ATP tengok tadi. macam ni sekarang scammer kan. Bahaya. Kena buat true dimension. Adik Wais tu siapa? Dari tadi dah tengok dia pun mention. Tak tahu. Tolong cerita Sat. Saya tak boleh lah. Kalau dia boleh naik kotak ke apa boleh lah sembang. Ni kita tak tahu. Hampa duk mention saya tak tahu. Abang kakak. Apa pula dah ni? Aduh Man, kau kena tu lah Man. Kenapa? Salah. Kau kena ni, kau kena end balik live balik. Bukan, ada beg kuning silap. Itu kau dah kena ni dah tu. Kena warning ah. Dah tu dah buang dah. Tak boleh. Kau kena on add balik. Di live, ya? Nanti kau padam. Okey. Dia kena warning, bahaya. Abang kakak bahaya kalau kena warning. Dia kena warning. Ni adik ni dia kena apa ni? Dia kena 70,000 ni yang adik Wais ni. Sat. Tolong lah dia invite tengok. So dia invite. Kita tengok. Tapi kalau invite tadi tak ramai orang boleh tolong. Tak boleh. Boleh nak dengar dulu boleh lah. Nak dengar dulu boleh lah. Kalau nak ni tak boleh. Tu dia masuk sekarang. Saya tak boleh invite. Saya tak pernah invite. Adik Wais tu saya pun tak tahu nama apa dia punya TikTok. Oi, aku tertekan apa ni? Quick invite ni apa? Random lah. Weh. Kau batalkan balik. Hello. Assalamualaikum kak. Salam. You. Sehat kak? Sehat. Dah makan kak? Korang sehat ke? Saya dah makan dah. Tunggu Wan belanja memang lambat lagi lah. I say man, saya nak belanja kak. Hai. Kak mana kak? Kat rumah Kat rumah pak. Kak kat rumah pakai Vogue gitu. Ni tadi keluar. Bawa balik mana kak? Adalah. Dinner urusan sikit akak dah makan kak? Ya, dah tadi. Makan apa kak ini? Waalaikumsalam Alfa. Sorry? Makan apa kak tadi? Nasi ayam penyet. Wah, si ayam penyet. Ya. Anak-anak dah tidur kak? Dah lah, esok kan sekolah. Kejut je kak boleh tak? Saya nak cakap sikit dengan diorang pasal esok subjek apa? Permulaan. Boleh tak kak? Sekejap Kau nak aku ulang balik ayat kau tak? Yang mana? Tekan berhabis. Bukan, kau cakap itu apa? Amina, jangan keluar. Tidur. Amina! Tak ada akak. Akak tidur. Akak kejut anak akak jap. Saya nak tanya dia. Besok subjek apa? Subjek pertama. Itu je. Aku kejut anak aku tak tidur balik dah dia sampai pagi esok. Anak akak dah jawab apa kak? Anak engkau dah tingkatan 5 kan? Kalau anak dia tingkatan 5. Berhabis. Kalau anak dia tingkatan 5, anak aku tingkatan berapa? Tak serius akak. Anak akak tingkatan berapa? Belajar 6.
Goodness. Oh, jajan 6. Saya buat home tuition kak. Tekan berhabis. Kalau okay, kita cuba nak relate. Kalau seorang Wan Kadiak jadi cikgu, Wan Kadiak akan jadi cikgu subjek apa? Kalau saya cikgu seni. Cikgu seni. Tekan berhabis. Lepas tu saya banyak ajar geografi lah. Kau kejap seni, kejap geografi. Mana satu Maksudnya kau seni PSV saya buat juga. Okay, Tekan berhabis. Tekan PSV bagi lagi? habis dalam akaun. Abang Panglima, thank you. Tak, saya PSV. saya buat PSV juga. Tekan berhabis, bagi habis dalam akaun. Saya ada buat maksudnya cakap sebelah yang tidur 30 minit sila rehat. Apa benda ni tak? Hey, say man. Betul tekan bagi habis. Tekan bagi habis bang. Bagi habis dalam akaun tu. Jasi Van Stol. Bang, kak, apa benda ni kak? Akak tidur setengah jam betul lah? Asal akak tidur setengah? Tekan Aku rasa bagi habis. benda aku yang komen kat sebelah. Bang, Wah, kak. ajar betul. Tekan. Bang, tekan slow bang. Bang, dah bang. Bang, Siapa yang komen tadi? jangan tekan berhabis bang. Sini. Sekejap, kak, tempat saya dah segabut ni. Tekan berhabis. Bang, saya minta maaf bang. Dia tekan betul-betul ni. Tekan berhabis. Tekan berhabis. Bagi habis Liza, dalam akaun. kalau dia dapat Bang, gift bang, memang dia saya- macam tu, Liza. Tekan berhabis. Bang, Itu saya kalau minta maaf dapat bang. gift dia macam tu. Bang, saya minta maaf bang. Allahu Akbar. Saya dah salah cakap ke bang? Tekan berhabis. Apa yang dia tekan tak tahu. Why? Tekan berhabis. Ya kak. Selain pada PSV apa? PSV Geografi. Tekan berhabis. Kak, kejap kak. Ni tempat saya dah urara ni. Tahu. Kereta api tak berhenti kan? Abang, saya minta maaf abang. Saya tak ulang lagi kesalahan ni. 30 train. Faham? 65 train dah hantar. Apa benda ni? Dia nak ajak kau pergi Thailand tu. Nak ajak kita lain pinjam 100 kak? Pinjam Kak, 100. kak asal kak komen saya akak orang kata akak tidur setengah jam ni. Kenapa? Apa masalah akak ni? Betul lah tu. Sebab tu aku tanya. Aku tanyalah. Itu bukan moderator aku kan yang komen tu. Kau ajar betul. 60 train tu, faham? Dia tak tidur. Dia tak tidur. Akak tak tidur lagi? Ni kak, member saya ni. Abang Man. Ya. Ni Kak Juliana, dia jual apa ni? Kapet dengan apa ni? Tudung baiduri. Lawa bang. Kapet. Jual kapet. Kapet dia jual tapi tudung selalu ni sekarang ni dia tengah nak ke depan dengan tudung dia. Oh, elok lah tu. Abang tanya bang untuk bini abang. Kak, tunjuk kak yang tudung yang satu tu kak. Kak, Apa yang dia nak? tudung macam muka. Hasyam. Mana celeh? Celeh mana? Celeh tak ada pun. Mana celeh? Celeh mana abang kakak? Celeh dah gerak ah? Mana? Celeh tu apa? Celeh abang tu. Okey, tak apa, bagi sembang dulu. Tak boleh sebab ada kotak tu. Tak apa, celeh boleh. Tak ada lah. Celeh ada dengan kotak tu. Ush. Weh, abang tekan berhabis. Abang tekan bagi berhabis tadi bang. Apa? Say man. Abang full margin ke kat saya bang? Apa benda? Jansi famous. Ni tekan berhabis. Abang kakak, jom kita follow abang tekan berhabis ni. Mana tahu dia full margin lagi kat saya, mana tahu. Mana tahu malam ni dia naikkan level 30. Mana tahu dia dapat hari ni lagi 500. Abang kakak, kita bagi dia 12,000 nak tekan berhabis ni. Tekan berhabis ni abang JC kita, M Acap, abang Budina Black N, Z Afi Muhammad. Jom abang kakak. Tu cincang lagi. Celeh pagi tak boleh. Celeh tak boleh. Celeh dengan naik kotak. Kalau dia naik kotak tak boleh. Kuat tak dekat kau lagu tu? Kuat. 15 kuat ya? 15 kuat tak? Abang kena. 15 kuat tak? Kurang sikit je. Ni berapa? 14? 10. Tak, sikit lagi. Baik kau tutup je tu lagu ni. Tapi aku pun tak dengar. Saya kat sini pun dengar apa benda ni bang? Celeh panggil tak boleh. Tak boleh invite? Boleh. Sekejap. Aku nak cari saluran berapa TV ni, aduh. Kau tengok bola ni, sakit lah hati aku. Cubalah buat apps tu elok sikit macam Astro ke apa ke.
Dah, saya dah panggil celah dah. Tak boleh. Aku ni lah pernah uji main apps baru ni. Tak boleh Abang Kakak. Tak boleh. Celah tak boleh join. Abang Kakak tahu? Okey, Abang Kakak yang mana ada kat rumah masing-masing. Saya bagi alamat rumah saya kat Bangi sekarang. Semua datang rumah saya sekarang kat Bangi. Tolong tekan invite yang celah ni. Saya pun tak tahu nak macam mana. Tolong tekankan. Saya tak boleh tekan ni. Okey TV. Ada 200 ni. Okay, betul tak yang ni? Okey TV. PC. Betul tak? Ini kan? Okay, betul tak geng? Tiong. Apa? Adik tengah sakit ni Tiong. Adik tengah sakit? Oh, sorry. Tak, aku ingatkan salah invite. Bukan. Apa bang? Abang kat mana? KB kat mana bang? Kelantan kat mana bang? PC bukan cepat. Oh, kalau Jepun. Anak sakit ke apa? Penyakit jarang jumpa. Nama penyakit dia spinal muscular atrophy type 1. Jangan tu bang. Sakit tulang Sakit tulang tepuk Kita kena cucuk kat tulang belakang kalau nak rawat dia. Kalau kita pernah dengar lah nama penyakit ni pernah rare lah. Pernah buat kutipan yang 9 juta tu. Ingat tak Misi Rakyat? tahu. Tapi WAI ni dia dah buat perubatan tu lah. Sebabnya WAI tak dapat lah buat perubatan tu. Tapi WAI buat cara perubatan lain dengan suntik obat melalui tulang belakang. Faham? Okey, yang nak suntik yang 70,000 tu bila bang? Ikutkan bulan 5 kena buat. Tapi disebabkan apa, dana belum mencukupi. Jadi lepas sekarang WAI belum buat rawatan. Abang ada RQ ni ni lah. Abang ada kan? Saya ada bubur dekat saya depin dekat komen dekat BTT. Ya bang. Dah berapa lama bang anak bang ni? Umur berapa dah? 6 tahun. 6 tahun. Terengganu. Oh, Terengganu. Ni hospital mana ni? Betul Terengganu? Dah kat rumah ni. Kat rumah dah siap macam ni dah. Oh, dekat rumah. Lagi bang. Apa adik kakak pergi masuk dekat Bayu abang ni. Kat sini dah ada ping dah. RQ. Tak payah pakai nombor ACC dah. Terus masuk dekat RQ ni. Boleh tak? Kalau boleh masuk kat link yang saya buat ni. Link ni persatuan kami. Persatuan kami tu dia pegang akaun ni. Anda kata cukup dana perubatan ni dia akan terus ke tu. Buat upaya ni abang tak. Okey, macam mana abang nak tengok nanti duit ni dah masuk ke macam tu? Boleh tengok dia akan update setiap kali masuk. Sekejap, satu soalan. Kenapa perlu ada persatuan ni? Persatuan ni memang penyakit ni kita kumpul, bukan saya kumpul lah. Kita ada persatuan penyakit ni, dia kumpul semua pesakit-pesakit dalam Malaysia ni. Adakah dia NGO? Dia persatuan tu NGO ke saya lupa. NGO. Dia persatuan. Boleh je taik persatuan SMA Malaysia. So maknanya ni akaun NGO. Ni Muhammad Haras Waiz ni nama akaun siapa ni? Persatuan tu kan? Persatuan ni, tapi persatuan ni dia buat akaun ni khas untuk Waiz. Kalau kita tekan Kenapa tak masuk akaun abang sini? Maaf saya tanya sikit. Boleh je masuk akaun saya sediakan akaun saya. Tapi kalau anda kata orang lebih selesa untuk ke akaun persatuan ni, dia khas memang nama Waiz dah. Waiz ni siapa? Waiz ni owner Ya, adik ni. Adik lah. Oh, adik ni. Tak ramai kata tak boleh transfer ni. Ya kan? Sekejap, nama persatuan tu apa tu? Sekejap. Persatuan Spinal Muscular Tak boleh buka abang dia punya ni Tango. Link. So kalau dia under persatuan, dia akan ambil 30%, tak silap. 30%. Pay ni biasa dia ambil cah tu je, transaksi je. Kenapa tak? Share juga bang. Kalau boleh Boleh je akaun saya sebab saya ada sedia je QR tu. Tapi dia lebih baik kepada akaun abang sendiri. Ya, betul. Untuk buat benda ni sebab kita tak
Geger macam tu lah. Macam tu kalau boleh pergi ke ekor abang sendiri lah, lagi senang. Lagi mudah untuk kita apa Kalau masuk kat dalam kau ni, abang dapat tahu tak amount dia bang? Dapat contoh ya saya buat. Dia akan masuk kat abang pun akan tahu. Saya pun akan tahu. Okey, mana kita nak tahu dia masuk apa? Cepat. Okey. Sebab dia kalau dia masuk ke satu, dia akan pecahkan. Yalah. Sebab dia duduk macam kita berempat ni, okey dia akan pecahkan. Macam? Sebab ni kalau kita kumpulan dia nama abang ni, dia akan direct abang ni terus jalan ger 70 terus. Faham? Faham. Ni cara dia. Mana nak buat? Dia ada hidden dia lah yang tak boleh diberitahu dalam live lah. Saya cuba ya. Berapa dia ni kan? Tekan je link ni. Tak boleh bang, tak boleh. Tak boleh. Apa tak boleh? Saya rasa lebih better abang sertakan abang punya account number. Sebab kat Abang dah Terengganu mana bang? saya kat tu. Mana Kota Baru. Oh, Kota Baru. Cakap je Terengganu. Oh, cakap Terengganu macam Terengganu. Nak buat Terengganu ni. Baknya besar lek Kemaman tu. Oh, pasal Mama, dekat Lepas je lah. tu duduk kuatan. Lepas tu pun Kihanok duduk ni. Kota Baru duduk mana bang? PC bukan cepa. Oh, PC. Okey, kalau Oh, abang meniaga ayam abang. Ayam golek. Ayam guting. Oh. Tak nak mana? PC. Kita tengok live boleh tak? Lama adik ni sakit tau. Lama. Sebab dia 70,000 bukannya tu dia setiap tahun. Saya cari dana untuk perubatan dia. Berbeza cara lah sebabnya yang pernah founder misi yang buat kutipan tu kan 9 juta tu untuk satu dos je, satu suntikan seumur hidup. Tapi berbeza dengan WAI 70,000 ni setiap tahun. Oh, setiap tahun. 70,000. Yang tu yang anak saudara Fatah Hamid tu. 70,000. So berapa lama kalau 70,000 setahun Setahun tu 4 bulan sekali pergi suntik. Obat dia bulan itu lah. Ini setiap kali suntik tu 70,000 Tak, 70,000 tu setiap tahun. Tiga kali suntikan. Lepas tu 4 bulan sekali suntik. 4 bulan sekali suntik. Contoh 4 bulan, 4, 8, 12 kan. Satu tahun. So maknanya sekejap dia 4 kali 3 kali, 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Kos dia dalam 23,000 ada? 23,000 kalau kali 3 lah. Tak, dia setahun 70,000 tu je. Oh, 70,000 setahun. So berapa lama? Tahun kena tu. Kena buat rawatan. Yang ni tahun ketiga buat rawatan. Tahun ketiga ada perubahan tak? Alhamdulillah lah, berbeza lah daripada masa dia baby tu. Dia tak aktif sekarang ni, dia makin aktif lah. Boleh lah tengok kat VTT tu gambar-gambar dia yang dia aktif yang tu. So, dia dah 3 tahun Ni 2025. Di tahun dulu itulah. Kat VTT ada abang kakak? So sekarang ni dana yang terkumpul dah berapa dah bang? Sekarang ni kalau dalam akaun ada 4,000 dah. Akaun persatuan ada 4,000 lebih lah. 4,000 apa lah. Boleh tengok kat 2024 kan. Oh. Okey bang, nanti bagi kita orang ni dulu, bawa meeting jap. Okey bang. Alright, Assalamualaikum. Saya invite balik bang lah.
Kalau tengok dari video ni 2024. Jom, cek lah jom. Dah tu kita Tiong, cuba double check lagi. WhatsApp ni. And lah ni. Okay. Pada dia NGO. Para NGO takut duit tu tak naik abang Kakak. Saya takut duit Naik. Dia walaupun kita masuk NGO, duit tu naik Wan. Okey, macam mana? Operasi kos operasi akan diambil 25% ke 30%. Faham tak? Okey. So maknanya bayangkanlah kita ambil 1 juta. Kalau 30% berapa? 300,000. Baik kita main saham 3,000 tu. Contoh, tak adalah. Dia NGO tu dia memang dah ada rate. Setiap NGO, yayasan. Sebab itulah ramai yang Kalau yayasan. 100,000, 30,000 dia beduk lah. Kira dia punya dia panggil kos urusan dia orang lah. operasi. Dia panggil apa ni kos lah pekerja apa semua tu lah. Itulah dipanggil. Dan benda tu kalau dah yayasan ataupun NGO ditubuhkan, dan benda tu dia boleh untuk tolakkan cukai. Faham tak? Sebab tu company-company besar dia akan tubuhkan yayasan. Tapi kalau benda tu diambil oleh untuk dana awam, dia perlu diaudit. Dia macam tu. Panjang cerita dia, malah nak buat pasal ni. Agak aku kena kecam. Boleh elok hidup senang, hidup relax ni tenang ni, malah nak cerita pasal benda orang. Dan juga tak nak masa campur. Sudah, baik dengan lagu. Anada bangga. Anada bangga. Slow down. So nanti Tiong kau akan Abang Tiong nanti akan ya Wahabi. Wahabi lah, malas campur. Aku main je aku malas campur kan. Aku nak hidup tenang ke. Tak lagi bukan Wahabi LOD. Betul juga. Aku boleh elok boleh walah aku sakit kepala. Sudah aku malas nak cakap seorang. Biar dia. Boleh elok boleh hidup relax, boleh tengok bola. Ni Neymar main, Neymar tu. Relax. Tak, bukan. Kalau dia tak ada persatuan, kita boleh tolong. Kalau dia ada NGO, kita tak boleh tolong. Nanti susah. Ya. Susah untuk kami sekali. Betul Abang Kakak. Yang paisangnya nanti nak kena jumpa ni. Yang dia pun tanya, kalau tu masuklah dekat akaun personal. Ya, sama juga. Dia jadi macam kat airport orang ni Wan. Faham tak kat airport tu yang NGO tu pun tanya hang. I salesman. Dia is salesman. Ya, kita pula nak jadi kena. Faham tak? Macam kita pula buat salah. Dia is salesman. Dah nak tengok bola. Nak hidup tenang. Tak nak masuk campur NGO dia akan kacau, betul. Dia akan kacau kami sekali. Kita nak lagi pampai. Tak boleh. Baby kandahu satu. Anada bangga. Anada bangga. Bagi satu Anada bangga. Ni, bukan? Sekali bang. Nanti NGO yang mata. Daripada awal. Anada bangga. Anada bangga. Anada. Anada bangga. Lockdown. So lockdown. No, yeah, I say, man, Abang Kakak apa benda ni? Nak suruh saya berambus ke apa? Dia macam ni, dah nak cerita dia pun. Okey, yang mana nak mention apa dalam saya punya komen dengan Tiong dengan Wan, pastikan dia tak ada mana-mana pihak pegang, persatuan, NGO. Baru kami boleh. Kami ni tolong pun tak ada apa pun, cuma tolong saja.
Abang kakak, kita tak dapat satu sen pun. Ya. Bukan masuk akaun kita orang, bukan masuk sesiapa punya akaun. Anima, Abiriban Kandahul 9452. Kalau kami tolong, kami akan sampai LOD. Banyak kerja itu kan. Malah orang campur ni. Diorang nak ambil 25% ke 30% ke, kita tak nak campur. Orang yang cakap NGO takkan buat kerja. Orang cakap dia pun ni yang tolong. Orang akan kecil NGO akan merah mata kami. Sebab tu tak mau macam tu. Betul? Kita kalau dia tak ada persatuan mana-mana, okey terus on. Luncur. Tanya surat hospital apa semua dah. Kira lulu semua okey luncur. Sebab kita ada si hacker. Luncur. Tu dia. Patiam. Abang kakak dah beli seluar tu dia Patiam. Aduh, abang kakak. Dia namai dah abang kakak. Dapur Moksu. LOD tu apa? LOD tu letter of demand. Abang kakak dah beli Tu surat saman. Sebab tu dalam media sosial ni kita tak boleh sebut nama orang, kita tak boleh sebut benda-benda yang memalukan orang. Dia ada atak-atak dia. Tak boleh bergambar orang, video orang tanpa pengetahuan benda tak boleh. Tak boleh menyebab. Korang contohlah korang jumpa celir tengah makan nasi. Korang ambil gambar hantar. Kalau dia boleh hantar LOD tau. Dia boleh hantar LOD sebab boleh hantar LOD bang Boleh. Benda tu boleh hantar LOD sebab benda tu dikira mengambil gambar tanpa kebenaran. Dan kalau contoh saya hantar durian kat Celeh, macam durian Musang King dengan udang merah, dua bekas, dapat LOD tak? Yang tu dapat kenyang. Oh tu dapat kenyang. Tu dapat kenyang lah kakak. Tu dia dah macam Celeh pun kenyang macam ular sawa. Dia pun tidur macam ular sawa. Sebab tu owner gagap tadi masa Tiong tanya tu sebab dia ada NGO. Ada NGO. Jangan. Sebab tu. Macam kita tolong hari tu kan, yang Ryan tolong Wan tolong semua kan. Orang masuk kita jaga kita menteri. Tak boleh cakap macam tu, geng. Tak boleh. Tak boleh, depa panas. Tak boleh. Jangan cakap macam tu. Kita dah tolong korang diam, terima kasih cukup. Tak payah nak libatkan. Jangan tulis rakyat jaga rakyat. Tak perlu. Ni kami yang kena. Betul, sebab ini semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Allah gerakkan hati kita semua untuk menolong, itu saja. Ya. Menteri pun buat kerja dia. Bukan dia lambat orang, cuma lambat sikit lah. Lambat sikit, bukannya dia orang tak buat kerja. Dia pun ada kerja. Bukan ni dia orang nak menjaga semua ni. Kalau yang mana nak tolong sangat tu, P transfer dekat dia 70,000 terus. Settle masalah. Sekali. Ya, kalau dia orang ada persatuan, biar persatuan dia orang yang uruskan. Kipas terbas. Itulah, kita pun tak boleh nak cakap apa, tapi itulah. Contohlah. Dan kita macam itulah. Takut jadi tragedi Oktober ya kira. Tragedi Oktober. Kenangan geranganku, maafkan sayangnya. Kalau contoh ini contoh Abang Tiong saya bagi satu situation. Saya pergi ke Perak. Membeli sebekas mantau. Ni serius Mantau tu dibawa oleh A45S yang seperti biawak hidup. Hamilton. Sampai di KL. Di ESR Performance for Fly. Apa performance? ESR Performance for Fly. Sudah sampai, dia meninggalkan lebih kurang 300 km kawan-kawan di belakang. Mengambil masa 2 jam untuk sampai ke rumah masing-masing. Untuk dijadikan sinopsis dan pengajaran cerita. Nampak seram kan? Nak jadikan sinopsis sekarang ni abang kakak. Mantau saya mana? Asal bawa sebekas je. Habis. Siapa ke darah? Tiong. Apa benda? 3 bekas dia seorang.
Kau tahu kan? Tak teringat langsung dekat ni. Oh bukan. Dia Legam ni. elok sampai sini dia basi lah Wan. Tak elok nak makan. Nanti jadi macam tragedi yang malam tu. Nasi kandar basi yang dia COD kat saya. Takut tu lah, takut basi. Oh, kau beli nasi kandar ke tu dekat Wan? Dia beli nasi kandar. Okey, pukul 4 pagi. Tunggu Syed. Wan. Tinggal ante makan sate. Wan. Boleh nak. Tunggu nak dalam form. Harga yang dipinta oleh pekedai nasi kandar adalah RM15 untuk sesuap nasi kandar. Setara. Apabila ditowing. Tapi Wan, boleh hantar Lodi dekat Celir cepat nasi basi. Ada bukti. Selama 2 jam menunggu abang tu Adam. Abang tu bawa motor dengan pakai kain plakatnya, dengan bunyi kon bearing semua. Ceritalah cepat orang nak dengar. Tegas. Sampai nasi itu dah lah sampai subuh. Nak buka pula surprise. Al-Basiruddin. Dia OD RM40. Lagi mahal daripada nasi kandar. Tahu aku beli kat depan ni. Sis. Siap. Mula tu kita nak lalamu pakai apa? Nak pakai lori. Bagi banyak mahal. Bawa satu tu je pakai lori. Pukul berapa nak sampai pukul 8 pagi? Aku nak fikir kalau aku pakai lori ni lagi baju sampai lori depan rumah. Kena bayar RM80. Kalau lori tu mau 400 bayar. Untuk sesuap RM15. Aduh. Wah nak makan apa? Cili hantar nasi pelita mau? Tak mau lah, sajak lah. Tak mau. Cili hantar ni Pas tengah kau jangan buat hal. Aku kenyang. Tak nak. Kenyang dah. Abang kakak apa benda ni? Dia 4.30 nak order macam-macam ni. Ini. Lewat tidur Mok. Ini nak menjahanamkan hidup saya ni. Boleh kita ikut pakai lori? Tak. Aku tak nak. Tak mau? Tak nak. Aku kenyang. Mantau tu cerita dia. Bukan ni takut basi tu yang kita pun lagi sampai basi biar kita makan. Kencing. Wajib garage. Alah Wak. Wak mana helmet ni Wak? Dia bawa balik lah. Dia jual helmet tu. Dia pergi jual. Wak dia bawa balik Tak, dia pergi jual helmet tu. Dia suruh jual. Wak. Bila boleh siap ni? Sekejap lagi. Ni dengar dah orang cakap suruh pergi jual balik helmet tu. Lama Asal tak jual? pakai Ferrero Rocher kan? Ferrero Rocher. Cari size S. Wah hang jual dah. Berapa dapat? Mana dapat ni suruh Wak jual. Sampai asal. Netizen bising kat live Wais. Kenapa pula? Wak jual benda tu? Netizen bising kenapa pula? Kita suruh apa Wak. Tolong jual cari S bagi kat Wan. S tu helmet apa? Ikan koi juga Ikan kau juga tapi boleh je hitam putih mana-mana boleh. Baru ada macam nampak Durian padu ada banyak je durian. nampak kaya Wan. Kau juga. Wak garaj. Kau juga yang Wak garaj. Dah, itu pirat kalau putih, ni right kalau hitam pula. Kawan aku kan. Apa? Nak kenal kawan aku kan? Mana? Meh. Wak, saya tambah sikit Wak. Good. Meh, elak dulu Meh. Jangan fikir lagi Meh. Ni sembang jap kawan aku ni 2 orang ni. Ni Wan Kadir. Mai, lawan. What punishment? What punishment? What punishment? What punishment? Yalla. Lai. Mai. Kita buat 3 lawan 1. Okey. قوم يقصب شبابك قوم يقطب شبابك يا رعمك قوم اهل الهند وياك حلو وجهه ماله وجهه كلام ماله Come. You want fight me? Kau pergi potong rambut orang sekarang.
You want fight me? Come. macam mana kau nak awal semua. Kau pergi potong rambut orang sekarang. Patut orang tak potong rambut kat sana. Galut nak lawan. Amboi. Kau yang sabis kawan kau. Aku parah dah ya. Baba ni Ni baba dia mana potong rambut orang? kasut belakang tu, kasut perempuan tu. Mana معوج في Yalla. Masuk nak lawan. Yalla. Go. Come on. Come on. Siapa mengu? Come on. Go. Siapa mengu? Ana تبقى Masya Allah. Saya pula macam orang terencat ni apa bang? Apa benda ni? Saya pula dah macam terencat ni. حتى انت ما لك نافع حتى تخوي ما تكلم مني بنا حتى تخوي متعوج كا انت كوي لا انا ماسك سكرت ليش كولومبيا قول له اقلعوا Hai, apa sih? Terencat ni. Kena kembali انا ترفع تحرك Alah tertah kau, tertah kau. ترفع jangan خطتهم Diamlah mulut bau remote. Mulut bau sukung. كم يقتبك بها هايلا Ada tak saya pergi rumah diorang ni. Lempang seorang ni. Kau diamlah gemuk. Ke dempol. Gemuk ke dempol. Gemuk ke dempol. Gemuk ke dempol. Gemuk ke dempol. Fat dalam bahasa Arab apa? Ajak. Sarawak. Fat dalam bahasa Arab apa? Ajak. Gemuk ke dempol. Dah terbalik dempol kau. Baguslah. لا شرط كرويطة فيما قلعوا Kabir. Kabir. Samin. Kabir. Samin. Kabir. Kabir. Samin. Tai unta. Samin. Samin. Tumpuk tai unta. Samin. Tumpuk tai unta. Samin. Hazima. Gigi tak ada. Notik. Ya himar. Dia ni bukan ni. Ya himar.
Pada pasir. Udah pada pasir. Angkara Messi. Angkara Messi. Angkara Messi. Angkara Messi. Rabut dah.